Musngat PAS Malaysia telah berjaya membeli 5 ekar tanah hasil daripada sumbangan dan wakaf para penderma yang budiman sekalian. Insya-Allah, kita akan teruskan usaha membangunkan tanah ini bagi memenuhi hasrat Dewan Musmat PAS Malaysia membangunkan kompleks pendidikan khusus kepada kaum wanita. Kita merancang akan menawarkan pelbagai kursus pendidikan untuk kaum muslimah di peringkat remaja dan dewasa. Untuk fasa pertama, kompleks pendidikan, asrama dan rumah wadi. Kos pembangunan bagi fasa pertama ini dianggarkan sebanyak 10 juta ringgit Malaysia. Ini adalah merupakan peluang kepada kita semua, umat Islam di Malaysia ini, untuk turut serta bersama-sama membangunkan institusi pendidikan khusus kepada kaum wanita. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.